Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Okay, hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak connectkan kita punya sistem ni. Kita nak connect ke Telegram bot. Okay, so senangnya buka Telegram silap. Telegram. Okay, contoh saya buka kat web lah, Telegram saya. So ini adalah bot Asia Telegram. Telegram bot Asia. Okay, tuan-tuan boleh pergi ke t.me Asia Studio Bot. Okay, pada bahagian website ni, tuan-tuan pergi pada bahagian integration. Okay, lepas pergi pada bahagian integration, tuan-tuan tekan pada bahagian generate link. Okay, so ni contoh link saya. Tuan-tuan boleh guna lah. Jangan guna link saya lah. Tuan-tuan generate yang tuan-tuan punya. So, tuan-tuan connect ke tuan-tuan punya bot tuan-tuan. Cara nak connect dia senang je. Pergi pada t.me Asia Telegram bot. Asia Studio Bot. Okay, t.me Asia Studio Bot. Okay. Okay, so tuan-tuan akan tengok lah ada bot kat sini. Okay, boleh buka dekat web lah. Ataupun kalau nak buka dekat phone pun boleh. Terus buka kat phone je. Cuma type je URL ni dekat tuan-tuan punya browser dan terus buka. So selepas buka, tuan-tuan boleh pergi ke bahagian start. Tekan start. Okay, selepas tekan start, tuan-tuan boleh pergi pada link. Okay, ataupun tuan-tuan terus masukkan je link dan masukkan kod yang kita dapat tadi daripada kita punya website kita. Okay, so terus connect lah nanti. Contoh saya masukkan, saya tunjukkan. Contoh ni kod saya. Okay. Okay. Oh, sudah tamat. So saya kena generate baru lah. So saya tak nak generate baru. Nanti tuan-tuan boleh bypass pula kan. So nanti boleh buat benda sama, generate link code dan terus buka je. So bila dah buka, dah link, nanti dia akan naikkan link akaun mana yang dah link dengan akaun tuan-tuan dan perempuan tu. Okay, so itu saja untuk macam mana kita nak linkkan akaun Telegram kita dengan sistem Asia Studio kita. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.